Kita simpan duit tapi bank simpan emas. Kalau kita lihat semua bank di mana-mana negara sekalipun mereka ada rizal emas masing-masing. Ramai orang ingat bank simpan emas sebab nak jual bila untung. Sebenarnya bukan. Secara logiknya, bank sepatutnya simpan lebih banyak duit supaya mereka boleh buat untung dengan bagi pinjaman. Tapi bank lebih memilih untuk simpan emas sebab emas adalah aset paling selamat dalam dunia kewangan. Ringgit boleh susut nilai, duit kertas boleh hilang kuasa beli. Tapi emas dari dulu sampai sekarang kekal bernilai. Sebab itu, bank lindungi sistem kewangan mereka dengan simpan emas. Jadi soalan saya, kalau bank pun perlukan perlindungan, kita sebagai orang biasa tak perlu ke? Jadi hakikatnya sekarang ni simpan duit sahaja tak cukup. Inflasi secara senyap-senyap makan nilai duit kita. RM100 hari ni tak sama nilai dengan RM100 5 tahun yang lepas. Jadi nak tak nak, semua orang kena ada simpanan emas walaupun sedikit. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada akaun Gap dan nak mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video di profile ataupun boleh isi beg biru sekarang.